bangunan apa? Mana? Church. Church eh? Ni church ke? Mana City Hall? Ha? City Hall? Oh. Tapi ada tu. Mana? Tu kan? I don't know. Dapat penuh ke Sofia? Dapat ke? Dapat. Apa? Jauh sangat. Jauh sangat? Maksudnya Umi dengan Mama dengan rumah. Boleh tu. Okay. Dah habis lah. Ini hotel ke? Nak masuk tanya tak harga? Nak kita tanya. Ajar lah tu in future ketang ni lagi. Ya. Belah kiri kita East West West lah ya. City, West London. West Ealing. Sebelah kanan pula ada hotel Premier Inn. Sekarang musim panas di United Kingdom. Tapi tak sejuk, tak panas sangat. Tak panas sangat tapi bolehlah 20. tak pakai baju sejuk, boleh survive lagi lah. Tadi samping, tapi angin ni sejuk. Hadapan sana where we are heading, kat sana ada banyak makanan halal. Macam-macam ada. Daripada mana Kopi. Kopi apa? Nasi, Kurdish, pizza. burger, Banyak. nasi, biryani, Biryani rice. kebab. Ada satu kedai tu beli satu pun cuma satu, harga 7 pound. Murah-murah. Janganlah convert. Kalau convert memanglah mahal. Room from 103. Tak adalah mahal lah. Ayang. Per night is 600 per 2% ya. Kalau kita kena ambil 200. Kalau yang nak 3 malam 600. Okay. Versus kita bayar berapa? Kita bayar 300 separuh. Mak Elong. Tempat fitness center. Start and Yeah. healthier lifestyle day. Banyak berapa meter sini? Banyak semua bas. Eden Fitness. Nama tempat ni, nama jalan dia Uxbridge Road. Kan tak sampai 5 minit pun dah ada bas. Tengok specialnya tong sampah dia orang. Dia bagi litter and dog waste. Dia tarik anjing. Dog waste. Anjing merah mungkin dekat bawah pun. Tak, dia letak sampah. Tak kasi mau busuk man tau. Man keluar. Ni tu. Kalau tengok dia mati. Kalau ni tak tengok lah dia dekat tarik anjing. Ada orang tak tarik dekat. We have Maulana Persian. Ambil gambar dekat 84 Uxbridge Bridge tu. Okay, jom. Wah, ni bunga betul ke tipu ni? Betul lah ya. Cantik. Siapa nak risik?